Sedap, 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 sedap. Korang nampak ini apa? Hari ni kita nak buat minum petang pisang goreng. So sekarang kita nak buat dia punya tepung. Okey, aku letak 7 sudu tepung gandum, 4 sudu tepung beras, 1 sudu tepung jagung, and letak apa tu? Kunyit sikit dengan garam sikit. Tu je. So kita bancur tu. Okey, kita bancur sampai tekstur dia jadi macam ni. Nampak tak? Dia tak pekat sangat, dia tak cair sangat. Aku ada dapat tips daripada orang yang jual goreng pisang crispy kat rumah aku ni kan. Dia cakap nak dapatkan tepung yang crunchy, salah satunya adalah tambahkan dalam 2 atau 3 sudu minyak yang panas tu tadi dekat dalam tepung. Dan kita kacau. Dia cakap minyak ni boleh buat minyak panas ni boleh jadikan dia ada efek crunchy macam tu lah. So kita masukkan pisang dalam ni. Kita gol. Dan kita masuk dalam ni. Tu dia, nampak tak? Dia kalau ada macam berantai tu korang, insya-Allah lah pisang korang memang crunchy. Nampak? Yeah. Jadi korang, jadi crunchy. Okey, ni dia belum berapa brown tau. Kalau nak lagi sedap, tunggu dia lagi brown daripada ni. Ni kita bawa terbalik kan. So ini antara yang dah siap. Ada lagi dalam kuali aku tengah goreng. Just nak show dekat korang lah. Okay, nampak tak? Tengok pun tahu dah crunchy kan. Korang dengar Sedap, 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 sedap. So korang boleh try. Resepi tak seberapa daripada aku ni. Yang penting memang garing. Ni dah sejuk pun rangup, okey? Selamat mencuba.